Alhamdulillah kesempatan untuk bertemu dengan semua guru-guru yang ada di sekolah-sekolah ramah ni. Mungkin ada yang pertama kali jumpa saya, ada yang first time jumpa saya. First time ya. Orang macam ni punya Presiden Nabi, betulnya kan. Ingatkan Presiden Nabi tu tua apa semua kan. Tak apa, saya muda ni. Ustaz Saifuddin, saya punya timbalan Presiden Abim, pengetua di sini lah kan, SME. Dan saudara saya Hafiz juga sebagai daripada pimpinan Abim di Negeri Selangor. Dan juga rakan-rakan kita baru saja tadi selesai satu program di Kolej Darul Hikmah, program seminar pengurusan takbir urus dan integriti. Bagaimana kalau kita di peringkat Abin dan kawan-kawan daripada NGO seluruh Malaysia yang ada hadir tadi, kita buat pengisian bersama dengan SPRM. Dalam keadaan sekarang ni, kalau kita dengar tentang isu melibatkan salah guna dana umat dan awam, jadi hari ni kita datang buat seminar, panggil SPRM datang, buat perkongsian dan tengok apa ruang dan cabaran yang ada, macam mana kita boleh tangani, macam mana kita boleh improve. So saya hari ni datang memakai pakaian Global Peace Mission sebab saya sekarang ni sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di Global Peace Mission Malaysia. Ini salah satu daripada agensi Habib. Jadi hari ni saya datang ke sesi induksi. Saya difahamkan ni program pengisian pertama, betul? Pengisian untuk kursus induksi guru yang akan berlangsung sepanjang minggu bermula hari ini, khususnya kepada guru-guru yang baru masuk ke sekolah Seri Semi, betul kan? Seri Semi dan juga staf. Ada staf tak? Staf di mana? Ini kira staf kan? Tak, bukan mengajar kan? Staf bahagian Semi, jabat sana kan? Okay, dan juga staf di Seri Semi di Sungai Ramal ni. Jadi paling penting untuk saya bagi satu direction. Paling penting juga untuk kalian memahami apa itu Abim dan bagaimana peranan yang kalian boleh mainkan, khususnya penggerak-penggerak yang ada ni sebagai kelompok yang boleh memainkan peranan yang penting lah dalam orang kata mengisi maksud dan makna kalian dalam sekolah perjuangan. Ini kita sebut sebagai sekolah perjuangan. Lebih-lebih lagi kalau dalam kalangan kalian ini adalah mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Siapa sini yang bawah 30 tahun? Ramai bawah 30. Bawah 30 sebaya lah kita. Bawah 30 tahun. Tak ramai yang atas 30. Tengok sikit atas 30. Yang punya kalau buka rambut tu mesti lagi penting. Hari tengok kerja makin cepat pula dia punya uban ni lagi banyak daripada ni So saya putih pandai dia gunting rambut. So tak nampak sangat dia punya keputihan rambut dia tu kan. Jadi semua mungkin tahu bila mana dia sebut sebagai gerakan belia, angkatan belia Islam, dia ada perkataan belia. So belia hari ni, first definisi belia sekarang, siapa tahu? Cikgu-cikgu ni tahu tak? Definisi belia sekarang berapa usia? 18 sampai 30. Sekarang definisi untuk tahun 2026, dia dah kuat kuasa. Tahun 2026 ni usia belia 18 hingga 30 saja. So yang 31 sampai atas ni panggil apa? Apa ni? Dewasa. 31 dan ke atas kita panggil beliau. Okay? So yang 18 sampai 30 tadi adalah belia. 31 dan atas panggil beliau. Tak, ni sikit-sikit tak. Dia petang-petang ni kan orang ngantuk apa. So memang kalau ikut dah habis had usia dia tu sendiri. Bukan gemas. Gemas. Ada lagi. Tapi nanti saya nak ceritakan lah. Kalau dalam Abim ni dia ada dia punya strukturnya, dia ada pembahagian mengikut generasinya itu sendiri. So saya bagi ini adalah ucapan dasar Abim untuk tahun lepas. So kita nak mesyuarat agung ni bulan 9 dah. So ni baru yang tahun lepas. Saya ingat yang ucapan dasar yang lepas ni pun saya tak pasti. Ada yang pernah baca ke pernah tengok? Saya rasa mungkin tak ada lah kot. Nanti kita bagi versi PDF.
pada guru-guru, nanti boleh baca tajuknya Generasi Nusa Madani Menerajui Anjakan Masa Depan. Siapa yang akan slide saya ni? Ke ada dia punya ni? Kat mana? Ada ni. Oh, kat sini. Okey, kita tahu. Okey. Ini adalah merupakan pimpinan semasa. Sekarang dicampur-campur sikit, tapi hampir keseluruhan pimpinan semasa ABIM. Ini kita ambil gambar waktu tu bersama dengan Senator Dr. Zulkifli Hasan. Kenal siapa? Senator Dr. Zulkifli Hasan. Semalam dalam parlimen beliau membentangkan mengenai RCI tabung haji. Saya kalau ikutkan petang ni pukul 5 saya dapat 2 panggilan daripada Bernama dan juga Awani. Diminta saya standby antara pukul 5 hingga 5.30 untuk bincang dan respon mengenai RCI tabung haji. Kita ada keluarkan kenyataan semalam yang Ustaz Saifuddin kena share selalu dalam kita punya grup WhatsApp, apa respon ABIM, apa susulan daripada ABIM, apa yang kita buat. Tapi saya sebutkan hari ini saya minta maaf, saya tak dapat nak on air live sebab saya bersama dengan guru-guru ABIM. Saya memilih untuk bersama dengan kalian lah. Ni bukan bahasa politik tak, saya tak check saya punya message. Kata ini sembang je ni, tak ada. Kalau tak check, saya bagi surat jemputan lagi pada editorial. Cakap minta maaf, saya hari ni bersama dengan guru-guru. Walaupun boleh sebenarnya kalau kita nak, bolehlah keluar TV sekejap sekejap Bernama masuk ke Awani. Tapi kita akan susuli perbincangan dalam beberapa hal hari ini berkaitan dengan isu tabung haji. Tapi khusus untuk perbincangan pada petang ni, ini gambaran bagaimana struktur di peringkat pimpinan. Saya sebagai presiden ini dah masuk sesi yang kedua. Saya dulu belajar di UIA. Siapa yang daripada UIA di sini ada? Ada graduate UIA? Saya tak ada. Daripada kuliah mana? Engineering. Saya ekonomi. Saya grad 2010. So umur saya sekarang dah 39 tahun ni. So dah habis pengakhiran usia ABIM ni. Jadi waktu belajar dulu kita dah aktif, dah masuk dan terlibat. So saya sekarang ni di sini sebagai presiden. Ustaz Muhammad Saifuddin sekarang ni sebagai timbalan presiden. Dulu dia yang dipetua ABIM di negeri Perak. Ustaz Saifuddin ni dulu dia memimpin ABIM Perak sampailah dapat anugerah Perdana Belia peringkat kebangsaan. Ni hebat ni Ustaz ni, jangan main-main. Korang tengok macam tu. Sebab tu kita panggil Ustaz datang ke KL, tinggalkan Perak Ustaz. Macam itulah. Kita import dia datang sini untuk dia memimpin. Saya kena berhenti ke ataupun saya boleh teruskan? Boleh? Nak berhenti? Nak berhenti ke nak teruskan Ustaz? Confused. Terus. Ustaz berhenti. Confused Ustaz. Ustaz nak suruh berhenti ke nak suruh ni? So, kita minta beliau datang sekarang jadi pengetua untuk SMI. So harapnya dapatlah ada sikit gerak kerja yang kita boleh sama-sama buat. Dan kita nak mobilize guru-guru, penggerak kita, ahli-ahli kita, adik-adik kita, pelajar-pelajar yang ada kita ni untuk bersama-sama dengan kita lah khususnya. So ada lagi beberapa pimpinan yang ada. Saudara Amir Firhan ni, bangun sikit Amir Firhan. Dia pakai baju rasmi Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Siapa yang masuk radio IKIM boleh contact Roger dengan ni. Nak buat lawatan ke IKIM boleh ke bawa budak-budak? Boleh. Nak buat kelas ke, nak buat lawatan ke IKIM ke, boleh untuk sesi tu. Dan kita ada dalam kalangan pimpinan ABIM ni, dia ada banyak. Ada dalam kategori pensyarah, ada peguam, ada full time bekerja dengan agensi-agensi di bawah ABIM itu sendiri. Ada yang kerja dengan agensi contoh macam United Nations Human Rights for Commission for the Refugees, UNHCR. Ada yang kerja dengan TMB. Apa lagi jadi ada yang sepenuh masa bekerja dengan kita. Seorang lagi mungkin kenal, Cikgu Fatin Nabilah Azlan. Asal dia ni? Oh, dia sebab ni. Tak cakap, patut kat sini je. Okey. Ustazah. Bagi Ustazah ke Fatin? Cikgu Bella. Cikgu Bella. Dia ketua Biro Wanita. So kena manfaatkan ni. Cikgu Bella ni. Datang dia tak mengaku dia esko ABIM pun lepas ni jumpa ketuk kepala sikit. Kata ni antara pimpinan-pimpinan yang ada di peringkat semasa sekarang lah.
Ada yang familiar tak? Tak ada Okay, next. Next saya pula nak cakap Oh. Minta maaf lah tak pernah. Menarik pula buat ini. Okey. Ni Puan Nur Fadilah. Perkenalkan sebab kita dalam program sama tadi. Puan Nur Fadilah ni Setiausaha Kewangan. Kalau macam Nabi ni Menteri Kewangan lah. So dia juga sebagai Ketua Pegawai Operasi untuk Global Peace Mission. So kalau cikgu-cikgu nak rasa pengalaman, bukan saja mengajar, tapi kalau ada pengalaman nak pergi mengembara dan buat kerja kebajikan di luar negara, ni antara orangnya. Dia banyak pergi Sudan, pergi Syria, pergi Somalia, pergi Yaman. Ni nak pergi ke Medan dan juga Aceh selepas pasca banjir besar. So ini antara kegiatan-kegiatan yang kita buat lah. Baik, saya nak sebutkan awal. Saya dulu masa saya belajar di UIA, saya aktif dengan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, PKPIM. Pernah dengar tak PKPIM? So PKPIM ni adalah satu lagi kelompok yang telah diwujudkan awal sebelum ABIM ditubuhkan pada tahun 1971. So 1961, waktu zaman-zaman kebangkitan awal Islam. Dulu waktu wanita Malaysia ni tak banyak yang memakai tudung. Aktif-aktif tapi pemakaian tudung, pakaian yang kita nampak hari ni lah. Itu generasi-generasi awal. Pada tahun 1960-an lagi pada waktu itu, maka ditubuhkan PKPM dan 10 tahun selepas itu ABIM ditubuhkan. Dan sekarang ni kita dah berusia 55 tahun. Bila? 55 tahun baru saja minggu lepas. Minggu lepas berapa bulan? 6 Ogos ke 7 Ogos. 6 Ogos setiap tahun kita menyambut ulang tahun kelahiran. So tadi saya dah sebut tadi, bila had usia belia dah diturunkan kepada 30, kalau sebelum ni dua-dua organisasi ni dia boleh saja pimpinannya sampai 40 tahun. Tapi sebab faktor usia tadi, kita dah bahagikan. So untuk pelajar mahasiswa, ini kita aktif kat sini. Belia selepas daripada grad universiti, dia akan aktif dengan ABIM. Dan satu lagi, dia ada lagi satu, namanya Wadah Pencerdasan Umat. Ini yang atas 40 tadi. Dipanggil lagi satu kumpulan XX senior-senior pimpinan-pimpinan ABIM, aktivis ABIM yang masih lagi berjuang meneruskan kegiatan mereka. Mereka tubuhkan organisasi yang bernama Wadah pada tahun 2006. Jadi tahun ni hampir 20 tahun ataupun 25 tahun penubuhan organisasi yang bernama Wadah ni. So kita ada 3 entiti yang berbeza dan 3 ni dia ada program aktiviti mereka sendiri. So kalau guru-guru nak buat program dengan student, nak ada facilitator, nak dapatkan program-program ni, ini sesuai panggil PKPIM. Boleh juga panggil ABIM dari segi kerja-kerja yang kita boleh sama-sama buat. So kalian yang ada ni, kalau ikutkan wajiblah bila terlibat dalam agensi, terlibat sebagai petugas, masuk sebagai guru dan sebagainya, kita wajibkan untuk setiap daripada guru-guru ke pekerja ke untuk bersama-sama menjadi ahli. Semua jadi ahli belum? Ahli kena bayar tak duit untuk yuran? Tak pasti. Ada Ada kan? RM5 je setahun. RM5 je setahun. RM5 hingga RM10 lah setahun. Dan kena terlibat lah untuk jadi. Kalau duduk kat sini, kalau saya, office kami di Wangsa Maju, Office Global Peace Mission, jadi saya wajibkan semua staff saya menjadi ahli ABIM untuk Wangsa Maju, daerah Wangsa Maju. So kalau di Sungai Ramal ni saya tak pasti Bangi ke ataupun apa kan. So maksudnya organisasi tu dia ada daerah dia. Sebelum dia pergi ke negeri, dia daerah tu yang perlu diwujudkan dia punya organisasi tu sendirilah. So ini misi ABIM, membina dan memimpin tamadun khaira ummah. Dan saya quote apa yang disebutkan oleh mantan Presiden ABIM, ayahanda kepada Fadilina Siddiq, namanya almarhum Datuk Dr. Siddiq Fadil. Dia kata mengenai kita hari ini menyambung tradisi legasi profetis itu adalah prophethood Nabi Muhammad SAW. Perjuangan Nabi SAW itu sendiri.
yang mana bila kita terlibat dalam kegiatan ini, secara tak langsung dia akan membina dua benda ni. Maksudnya kalau kalian ada kat dalam ABIM, terlibat sebagai guru dalam sekolah perjuangan, dua benda ni, pertama human transformer dan culture builder. Human transformer ni dia apa yang nak ubah kita sebagai seorang guru. Mungkin ada semua background berbeza, sebelum ni mungkin pernah terlibat dalam sekolah yang berbeza, organisasi sebelum ni mungkin ada pernah berkhidmat dengan organisasi lain sebelum ni, sebelum masuk ke sini. Tapi yang membezakan kita dengan yang lain tu adalah apa yang kita boleh transform. Islah aslih nafsak wa ghaira kita sebut. Yang mana kita mengubah, sebelum ubah orang lain, kita kata kita ubah diri kita. Yang kita bisa dengar dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebelum kita ubah orang lain, yang kita nak ubah diri kita dahulu. So apa yang kita nak kena ubah tu, dia ada kaitan juga dengan culture builder. So what yang kita masukkan dengan culture, budaya apa dalam sekolah ni, budaya apa dalam organisasi kita yang boleh menyebabkan kita ada satu identiti dan watak yang tertentu. Sebab tu yang kita selalu dengar, pembinaan watak dan juga otak. Kita bukan saja bina otak, tapi kita juga bina watak. Otak tu yang kita selalu fokus tentang pendidikan pada anak-anak ni. Watak itu karakter, pendidikan karakter, pendidikan al-hikmah yang selalu disebut-sebut tu. Tetapi pada masa yang sama, yang selalu ditekankan dalam organisasi kita ini adalah ada elemen ism tertentu. Ism ni maksudnya benda yang kita kena subscribe. Apa idealism kita sebagai seorang guru. Spiritualism ni maksudnya kekuatan yang ada pada setiap daripada kita dalam elemen kerohanian. Adanya elemen aktivism, maksudnya ada aktiviti yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan lapangan yang kita laksanakan. Dan ada elemen-elemen base knowledge, ilmu, intellectualism dalam bentuk bahan-bahan yang kita ajar, sesuatu yang mungkin tidak terikat dalam konteks buku teks, dalam bentuk silibus, dalam bentuk teori-teori yang mungkin kita ada. Tapi yang menyebabkan anak-anak ni rasa macam seronok bersama dengan kita ni, mungkin ada nilai tambah pada guru-gurunya, yang mungkin menyebabkan parents dia hantar anak sulung sampai anak yang terakhir tu dia akan bersama dengan kita. So apa yang menyebabkan parents memilih kita berbanding pergi hantar tempat lain? So mungkin ada kekuatan di situ yang saya rasa baik. Semalam bila punya ucapan penutup Fadlina Siddiq dia kata daripada anak sulung sampai anak yang last dihantar kat sini. Kalau dia menteri pendidikan patutnya dihantar ke sekolah kebangsaan Tapi kenapa dihantar juga ke sini? Mungkin sebab dia dah nampak ada produk yang dilahirkan, kita sebut sebagai human transform. Bukan saja kita ni sebagai penggerak, sebagai guru, tapi kepada anak-anak itu juga yang kita transform mereka tu dalam bentuk apa? Apa yang menyebabkan mereka ni percaya pada kita Saya pun ada anak. Saya ada 5 orang anak. Anak saya sekarang satu form 2 di Semakel. Dulu di Sri Al-Huda. Seorang darjah 6 sekarang ni di Sri Al-Huda. Ada darjah 4 juga di Sri Al-Huda. Tahun depan ada seorang lagi darjah 1, dah dapat surat kemasukan Dia dah suka dah. Dah dapat surat kemasukan darjah 1 ke Sri Al-Huda. Semalam kita orang balik daripada Kolej Darul Hikmah ni, saya bawa anak saya 2 orang. Dia tengok sekolah ni. Lepas tu dia kata, Abi, dia kata form 1 nanti dia nak sekolah Sungai Ramah Dalam. Tu anak saya, dia sebut semalam. Saya kata, tak ada asrama. Ada lah dulu dia ada misak, bukan misak, dia buat iksa ke apa. Tuan rumah Sungai Ramal Dia orang tidur sini, dia kata, sekolah. Lepas tu dia kata sebab Sungai Ramal ni juara misak. Jadi dia nak join sekolah yang ada yang juara ni. Faham tak budak-budak ni? Aduh, sampai saya nak defend. Sebab saya ikut. Saya pergi misak daripada hari Jumaat sampai penutup. Kita tengok, jumpa dengan anak-anak. Saya sampai tahap tu dengan anak-anak tadi, saya masuk datang ke sini pun ramai yang dah tegur saya dah. Ramai yang datang, saya senyum, tengok-tengok. Macam mungkin dia ingat. Saya suka sebenarnya, saya datang ni, saya nak kalau boleh, kita ni, saya tu masih minta pimpinan datang sekali. Saya minta Firhan datang, saya minta Fadilah datang, supaya kalian kenal dengan pimpinan. Kita ada banyak agensi dan saya nak ceritakan ni, banyak kita punya grup ni. Kalau boleh, saya sebelum habis pimpinan habis ni, kita dapat menyantuni dan bertemu dengan guru-guru kita. Guru-guru yang bersama ni. Sebab kalau saya tahu, sebab saya punya parents pun datang daripada background guru.
Ayah mak saya guru, pencen guru kat JPN. Abang saya pun guru. So banyak keluarga yang datang daripada guru. So kalau saya sendiri datang daripada background yang pendidikan, dan hari ini kita pula berada dalam institusi pendidikan. Maksudnya isteri saya juga mengusahakan taski di Gombak, di Batu Cave. So maksudnya kita dah memang masuk tu, maksudnya kita involve. Saya juga pengurusi baka di Sidal Huda. Maksudnya saya dah involve dan saya tahu apa sebenarnya yang ada dalam sekolah kita. Isunya mungkin hampir sama saja, tak ada banyak beza. Tapi kenapa kita nak supaya apa yang kita buat ni, kita buat secara betul-betul. Kita buat ni dalam keadaan yang kita rasa inilah tempat kita cari rezeki, di sinilah tempat kita spend masa lebih besar dan banyak daripada keluarga kat luar, betul tak? So dengan banyaknya masa spend yang kita ada kat sini, sehingga akhirnya anak-anak yang kita santuni tu, bila dia keluar dan selamanya dia bukan saja ingat lagu Abim, tapi dia ingat dan tahu bahawasanya Abim tu memberikan satu sumbangan yang besar pada dia. Saya selalu cerita, saya banyak travel. Saya baru balik daripada Syria minggu lepas. Saya balik dari Syria, dari Turki, Abu Dhabi, transit sampai daripada KL, terus pergi Johor untuk misak. Sampai hari ni kiranya macam back to back. Saya tak sempat rehat lagi. Hari ni ada program lagi satu. Maksudnya kita punya aktivism tu memang banyak, tuan-tuan. Saya nak sebutkan hari ni, kita ni hari ni nak ajar supaya kita jangan rasa apa kita buat ni 8 to 5. Masuk dalam perjuangan sekolah ni, dia tak kira sangat faktor masa yang ditetapkan tu. Kalau ikut tadi kalau saya nak kata habis lah program yang tadi, saya nak balik dah. Saya minta datang sini. Datang sini, maksudnya kita tak lagi melihat apa yang kita buat tu sebab faktor-faktor. Dan kita kena uruskan lah keluarga macam mana, siapa nak ambil anak, itu pandai lah, kita kena jaga. Tapi maksudnya apa yang kita nak buat ni, kita rasa macam dia ada passion lah, base passion. Sebab tu nanti saya nak ajar dan kita nak galakkan supaya kita ni ada big why. Kenapa kita duduk sini? You have an option for you to teach to other schools, but yet why you decided to come to this school? So ada sebab kenapa. Nak kata gaji besar? Tak. Saya tengok setiap tahun banyak KPM ambil guru-guru daripada sekolah-sekolah Abim. Faktor-faktor mungkin banyak. Mungkin ada option-option yang mungkin pilihan pada kalian untuk berbuat satu penilaian. Kalau mungkin saya ambil ini nanti dapatlah gaji ke, dapatlah pencen dan sebagainya. Tapi ada orang daripada dulu sampai sekarang dekat sini. Kenapa? Sebab tu saya bila travel contoh, saya pernah pakai baju yang mana ada logo Abim pada jaket yang saya pakai. Masa tu saya naik airline, Saudi Airlines. So bila nak turun tu, pramugari tu datang kat saya. Dia tengok saya pakai baju yang ada logo Abim tu kan. Lepas tu dia tanya saya, dia kata, "Cik ni mengajar kat sekolah mana?" Dia tanya saya tu, dia ingat saya ni cikgu. Sebab apa? Pramugari tu dia pernah belajar di sekolah Abim. Dia tak tahu yang Abim tu adalah yang saya nak cerita hari ni lah. Kalau yang datang tu daripada background sekolah, yang dia tahu tu adalah sekolah. Kalau budak-budak tu yang datang kat kita, dia hanya tahu Abim tu sekolah, dia hanya faham Abim tu sekolah. Sebab tu saya jumpa kawan-kawan saya juga, bila kita datang mewakili Abim, dia kata, "Dulu saya belajar kat Taski, saya belajar dekat Seri, saya belajar dekat Semi." So tapi bila saya kenal dia tu, dalam keadaan dia tak menyambung untuk bersama dengan Abim. Sayang, dia belajar kat sekolah daripada Taski, masuk Seri, masuk Semi, tapi dia tak jadi sebahagian daripada aktivis Abim. So mana lagnya kat situ? Mungkin kat sini kita datang ni, jumpa dengan cikgu-cikgu supaya ada elemen intervensi awal untuk kita pastikan anak-anak murid kita, dia bukan datang belajar tapi dia tahu sesuatu bahawasanya apa yang kita buat ni lebih besar daripada apa yang mereka dapat dalam bilik belajar hari ni. Dapat ke tak dapat Okey. Sebab korang dah habis mengajar, so saya datang mengajar pula. Sebab ada satu lagi budaya dalam Abim ni, kita panggil sedia untuk belajar, mengajar dan diajar. Sedia untuk belajar, sedia untuk mengajar, sedia untuk diajar. Mengajar ni saya tengah apa ni? Saya tengah mengajar kan? Siapa sedang belajar? Mungkin kalian sedang belajar. Dan saya sedia untuk diajar. Maksudnya ada sesuatu yang kita nak dapat dan kita dapat mungkin daripada budak-budak kita. Dapat daripada kawan-kawan kita. So ini one of the culture yang ada pada kita punya gerakan Abim tu sendiri. Okey. Saya nak sebut. Semua datang daripada negeri yang mungkin berbeza lah.
Izzat daripada negeri mana Izzat? Saya faham. Pahang. Kita ada Abim Pahang. Faris? Terengganu. Terengganu mana? Setiu. Saya Terengganu. Tak boleh Terengganu kan? Ada dok. Kalau ada dok dia dok tu anjing bukan. Dok tu orang Terengganu kata dok bukan kan. Setiu kan? Wafi. Cantik tu tulisan Wafi. Cikgu seni. Seri. Patutlah. Dan pergi mana? Saya dari Selangor, Bukit Mahkota. Bukit Mahkota. Amirah negeri mana? Sini panggil. Syahirah? 9. Sofia? Tengok tangan ada lagi hijau. Hijau pula hitam. Hijau. Sofia, Izzah negeri mana? Melaka. Ni dah lama dah kan? Dah lama kan? Betul lah. Nama saya tak ni. Muka saya ni. Negeri mana? Sini. Oh sini. Ada daripada negeri Terengganu lagi? Tak ada Saya tak nak ngaku negeri Semua takut tak ada. So kita ada di seluruh negeri. 14 buah negeri, kita ada 14 buah negeri. So Abim negeri masing-masing ada organisasi, ada dia punya itu sendiri. So saya difahamkan kalau di Sungai Ramal ni, kalau sekolah lain, kalau yang pergi Misak baru ni dah cuti dah. Anak saya dapat 2 hari cuti. Malam dia tak datang, lepas tu memang dia ada hamstring ke apa, doktor bagi 2 hari, so tak apalah, cuti lah. Jadi kalau sekolah ni mungkin sebab ramai kan, 1000 orang kan, jadi yang pergi tu mungkin dalam 200 orang, so tak efek sangat dari segi cuti persekolahan tu, diteruskan aktiviti. Sebab tu muka macam tak pergi, sebab cikgu baru kot kan, cikgu baru tak dia assign sukan lagi kot kan. Okay, lepas ni dah kot pergi untuk Misak. Dan kita punya agensi. Maksudnya agensi ni dia nak kata apa, macam Abim ni dia punya umbrella, tapi dia ada dia punya anak syarikat dia. Faham? Kalau syarikat tu dia ada anak syarikat. So kita panggil agensi. Agensi ni maksudnya dalam 55 tahun Abim bergerak, ada masa dan waktu tertentu kegiatan Abim tu perlu diuruskan secara profesional dengan kumpulan yang berbeza. Jadi kita wujudkan dan kita registerkan pertubuhan-pertubuhan yang berbeza. Contoh, kita ada Adab Youth Garage. Pernah dengar tak? Ni di Bangi, di Masjid Al-Um. Orang Bangi ni ada. Ni kita ada. So kita ada Rahmah Support Team. Kita ada rumah perlindungan untuk wanita yang mengandung tapi tidak berkahwin. Mungkin ada yang baru tahu, Abim ada rumah perlindungan untuk wanita. Ni budak-budak yang sekolah menengah, yang baru masuk universiti tapi dah mengandung, tak berkahwin. So kita ada pusat yang menjaga mereka ini, memulihkan balik mereka. So kita ada tempat yang mana kalian juga kalau nak terlibat deal, bantu nak nego ataupun nak buat aktiviti dengan mereka, kita ada. Kita ada hospital. Siapa biasa pergi ke Kampung Baru? Kampung Baru, tahu yang pintu gerbang tu, yang ada nasi lemak antarabangsa semua tu, tahu kan? Sebelah pintu gerbang tu dia ada hotel tamu besar, hotel tamu dekat Simpang 4 tu. Depan hotel tamu tu ada hospital. Dekat Masjid Jamek tu, opposite masjid tu adalah hospital. Tu adalah hospital Abim. Namanya apa? Hospital Pakar Al-Islam. Tahun ni dah 30 tahun. So kita ada koperasi belia Islam. Saya rasa ahli-ahli guru-guru biasa kita minta jadi ahli juga untuk koperasi, buat caruman, buat pembiayaan dan sebagainya. Kita ada koperasi. Kita ada lagi Taski, biasa dengar, College Darul Hikmah. Kita ada entiti-entiti macam media dan sebagainya. So ini adalah sebahagian, ni Sebri Abim Sungai Ramal, Islamic Outreach Abim. So ini adalah sebahagian daripada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di seluruh Malaysia dan juga di luar. Saya akan ceritakan sikit sebanyak. Ini gambaran overview mengenai gerak kerja kita. Kita ada branch members dan sebagainya, staff, volunteers. Kalau kita nak kata student dan sebagainya tu banyak orang kata apa, segmen-segmen yang kita ada di seluruh dunia. Di seluruh dunia pula, banyak pula di Malaysia ni lah tapi kita nak beri gambaran bahawasanya kita ada kumpulan-kumpulan profesional. Saya rasa menarik juga kalau dapat buat satu professional group dalam kalangan pendidik. Tak ada kan? Kita ada
Esko Pendidikan ABIM, tapi kita tak ada kumpulan pendidik. Tak tahu lah, mungkin daripada pertemuan hari ni kita initiate lah satu kumpulan profesional. Kita ada yang lawyer background, kita ada kumpulan medical team, kita ada kumpulan yang buat consultation dan dakwah tarbiyah tu biasalah. Tapi untuk guru ni, maksudnya apa, kalau kesatuan keguruan ni panggil apa, macam ada satu grup. Ni semua guru-guru berkumpul ni. Tapi kita ada TPA dan sebagainya. Ada. So grup tu kalau dapat dihidupkan macam mana nak jadikan satu unit professional group yang adalah untuk tujuan ni. So ini kegiatan-kegiatan yang kita buat, dan bagaimana ABIM ni sejak daripada 55 tahun sampailah kepada sekarang ni dapat diteruskan. Penting kalau kalian dapat merasai bagaimana suasana hadir ke kita punya muktamar. Muka 9 ni mungkin buat di Lembah Kelang. Macam mana kita nak supaya guru-guru juga dapat sama hadir dalam muktamar kita. Bila muktamar bermaksud adanya sesi di mana presiden biasanya akan menyampaikan ucapan dasar. Ucapan dasar ni istilahnya untuk meletakkan hala tuju pimpinan di peringkat ABIM ni. Nak bawa apa? Apa yang kita nak usahakan, apa yang kita nak inisiatifkan, apa yang kita dah buat, apa keberhasilan, kejayaan yang kita nak sebut. So, kalau kita nak sebut daripada awal dulu ABIM, saya ambil contoh bila mana ucapan dasar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab tu kadang-kadang saya selalu buat joke juga. Kadang-kadang ABIM ni dia stand for Anwar bin Ibrahim. ABIM ABIM, Anwar bin Ibrahim Malaysia. Tu kalau orang negara lah, sebab orang tahu ABIM ni orang akan kait dengan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab beliaulah antara individu yang terlibat dalam menggerakkan dan mengisytiharkan dan mengusahakan gerak kerja ABIM itu sendiri. Walaupun dia presiden ABIM yang kedua, tapi waktu penubuhan tu beliau adalah merupakan Setiausaha Agung. Orang yang terlibat di belakang tabir dan mereka yang merangka, orang kata, bergerak kerja ABIM itu sendiri. Jadi kekuatan yang ada pada Datuk Seri Anwar dan pasukannya pada waktu itu. So kalau tengok kat sini, beliau pada waktu itu dah bawa naratif berkaitan dengan Islam as a solution to the plural society. Islam sebagai penyelesaian kepada isu masyarakat majmuk. Sehinggalah sekarang kita ada bawa naratif berkaitan dengan perbinaan bangsa Malaysia, kosmopolitan Islam. Ini yang kita sebut sebagai generasi Nusa Madani pada hari ini. Maksudnya ada pelbagai inisiatif yang telah disebutkan oleh kelompok-kelompok awal yang kita sebutkan sebagai as-sabiqunal awwalun. Ini kelompok yang mana dulu kita rasa macam alhamdulillah lah, sebab senior-senior kita ramai yang masih hidup. Tapi dalam tempoh 3-4 tahun kebelakangan ini, kebanyakan mereka dah sakit, meninggal dunia kan. Kita dah kehilangan berapa tokoh. Siddiq Fadil, Dr. Muhammad Nur Manuti, dan juga Dr. Razali Nawawi. Ini antara kelompok awal yang ada. Saya ingat kalau yang Datuk Seri Anwar pun sekarang tak sihat. Saya nak mesej Ustaz tadi, kalau esok dapat kita buat solat hajat, cari masjid satu ke, buat beramai-ramai serentak seluruh Malaysia ke, untuk doakan dan solat hajat untuk kesihatan Perdana Menteri kan. So kalau dapat buat esok, buat satu Malaysia, panggil semua BIM buat serentak. So terfikirlah benda tu kalau dapat buat untuk esok kan, kalau dapat diselaraskan Tapi maksudnya kalau kita tengok tadi, daripada tahun 1976 perjalanan penubuhan Taski sampailah orang kata apa, terlibatnya ABIM itu. Sebab ABIM ni dia kaitan kuat dengan agenda kependidikan. So yayasan anda akademik bagi ruang peluang kepada anak-anak yang tak mampu untuk belajar di peringkat tinggi. Ada kelompok yang jaga mereka dan bagi mereka pendidikan sampai sekarang. Sebab tu pendidikan yang ada hari ni, kita tengok kita ada Taski, ada sekolah rendah, ada sekolah menengah. Maksudnya elemen pendidikan itu menjadi satu keutamaan pada gerak kerja yang ABIM ada pada hari ni So kita ada istilah yang kita sebut sebagai Youth Adult Partnership. Maksudnya ada dalam kalangan kita ni yang muda, bawah 30, yang baru grad universiti, kita ada orang senior. Tapi macam mana kita nak hubungkan antara wisdom orang-orang yang senior dan semangat yang ada pada orang muda. So ini kekuatan yang ada pada kita juga untuk kita pastikan hubungan baik antara senior, junior ni tak ada isu-isu yang
boleh menyebabkan kita ni tak boleh move forward dan pergi jauh. So kita kalau di peringkat ABIM ni, kita lahirkan ramai tokoh-tokoh yang lahir daripada Madrasah Tarbiyah ABIM ni sebenarnya sangat ramai. Yang kita nampak contoh Datuk Sri Anwar, of course lah, tapi Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Pendidikan sekarang ni Fadlina Siddiq, Menteri Agama hari ni, dulu yang di-Petua ABIM Negeri Sembilan. Kita ada lagi, kalau orang biasa sebut siapa ni, macam Papa Mara contoh, Ashraf Wajidi, itu juga datang daripada ABIM, dia dulu Presiden PKPM. Kita ada tokoh-tokoh lain macam Tuan Ibrahim Tuan Man, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dulu Presiden yang di-Petua ABIM Terengganu pada awal kepimpinan. Maksudnya ini sebahagian daripada tokoh-tokoh yang ada yang lahir daripada gerakan ABIM itu sendiri, yang mana pada ketika saat mana-mana mereka ini memilih untuk masuk ke dalam bidang politik, pada kita di peringkat ABIM, kita ambil pendekatan yang kita sebut sebagai non-partisan. Maksudnya tidak boleh memegang jawatan politik pada masa memimpin ABIM. Contoh, kalau saya nak masuk politik, saya tak boleh pegang sebagai Presiden ABIM. So itu kekuatan yang ada pada ABIM, kepimpinan-kepimpinan yang ada pada hari ini. Maksudnya elemen kritikan kita kepada polisi yang ada pada kerajaan, elemen-elemen yang menambah baik dan cadangan-cadangan yang kita usulkan, engagement kita dengan pihak-pihak kedutaan, pemimpin-pemimpin yang ada. Ini antara engagement yang saya fikir di peringkat ABIM selalu kita lakukan lah. Sebab ini benda bukan baru. Saya sebutkan sikit sebanyak. Contoh, saya sebutkan tadi Yayasan Anda Akademik bagi ruang kepada pelajar-pelajar yang miskin untuk mereka ni masuk ke universiti. Waktu itu tak ada ruang benda ni, tak ada orang buat benda ni. Tapi Datuk Sri Anwar, waktu dia memimpin ABIM, dalam keadaan dia dapat offer, dapat gaji $2,000, dia memilih untuk bersama dalam agensi ini yang dia buat Yayasan Anda ni, dapat gaji sekitar 800 sahaja pada waktu itu. So, dia memimpin gerakan belia, memimpin orang kata ni fenomena pemakaian tudung pada waktu itu dalam kalangan wanita. Dia pakai telekung ataupun pakai scarf sahaja kan. So dia tubuh sekolah pada usia dia 23 tahun. Siapa usia 23 tahun sekarang? So kita tanyalah, pada usia kita 23, 25, 26, 27 hari ni, apa yang kita buat? So ini yang kita nak pastikan, ada sesuatu yang kita rasa kita boleh lakukan sesuatu. Madani dalam konteks semasa bukan istilah yang baru, tapi pada ABIM itu sendiri kita dah lama bincang dan kita wacanakan. Malah kita ada pimpinan ABIM di peringkat pusat namanya Madani. Nama dia Madani. Ayahnya yang bagi nama tu sekarang ni menteri yang jaga hal ehwal Sabah dan Sarawak. Ada orang Sabah Sarawak sini? Datuk Mustafa Sa'mud, ni menteri yang jaga hal ehwal Sabah Sarawak. Dia ada anak namanya Madani, usia dah 25 tahun. So maksudnya orang kata apa, wacana berkaitan dengan Madani itu telah berlangsung awal. Saya ingat pada ketika ini kita buat program cendekiawan Madani Malaysia dan juga Indonesia. Sebab istilah ini diperkenalkan pada ketika Datuk Seri Anwar pada waktu itu berada di Festival Istiqlal. Sebelum tu masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia untuk bincangkan. Dan insya-Allah saya ingat minggu depan 20 hari bulan kita akan ke Jakarta pula. Untuk buat apa? Untuk buat majlis yang sama. Tapi sebelum ni mereka kita datangkan ke Malaysia. Ni pimpinan-pimpinan ulama dan juga tokoh-tokoh besar Indonesia datang buat perbincangan dan hantar resolusi kepada Datuk Seri Anwar. Tahun ni, minggu depan kita akan ke Jakarta pula untuk buat susulan perbincangan. Maksudnya kita nak sebutkan tuan-tuan, kita ni bukan sahaja duduk Malaysia ni, tapi kita ada kawan-kawan kita daripada tempat-tempat yang lain. So kita ada engagement, kita ada perbincangan, kita ada ruang. Saya ingat sekolah ni pun aktif, terima banyak tetamu daripada luar negara dan sebagainya. Saya ingat insya-Allah mungkin boleh ambil inisiatif juga, sebab baru ni saya ada perbincangan dengan pihak kedutaan China kan. Saya nak kalau boleh ada ruang, ada kerjasama daripada sekolah ni, kita hantar trip pergi ke China. Tengok ruang apa yang kita boleh explore dengan China. Sebab China ni
kita selalu buat satu advokasi yang agak kuat. Selalu kita buat hantar demonstrasi, hantar memorandum. Kita perjuangkan etnik Uyghur. Dah dengar etnik Uyghur yang ada di China? So ada masa ketika tu konfrontasi yang kita buat tu menyebabkan mereka menghalang saya masuk ke Beijing. Saya ditahan baru ni masa saya ke Beijing 8 jam. Dia tak bagi saya masuk sebab dia tahu saya involve bersama dengan kawan-kawan kita pejuang-pejuang Uyghur. Tapi bila dia balik Malaysia ni, bila dia lepas saya masuk, saya tetap ambil keputusan untuk balik, beli tiket balik ke KL. Dia nak minta maaf. Kita tengok apa ruang-ruang yang ada. Kita tahu isu Uyghur kita tak akan setuju. Tapi untuk isu-isu lain dalam soal pendidikan, saya rasa ada ruang yang kita boleh manfaatkan antara pelajar-pelajar dan juga sekolah yang ada hari ni lah. So ini tahun lepas, tahun ni insya-Allah kita akan buat tarikh yang sama untuk tahun 2026 di Jakarta. Tapi sebelum tu, saya nak kalau boleh semua orang ada social media Cuba dah like kita punya Instagram tak? Boleh tak pergi ke kita punya IG ABIM Malaysia. Dia macam mana? ABIM Malaysia? ABIM. Nak tulis lah. Baru nampak macam cikgu sikit. Dia pergi ke ni ABIM 2M betul? ABIM Malaysia ni. Okey? Boleh follow? Ada yang tak follow lagi? Yang ni saya punya alang-alang Siapa follower yang ke ni saya akan bagi hadiah. Tiba-tiba Ustaz tak ada follow, tak ada social media Ustaz? Ada? Saya tak follow Ustaz. Tak apa, follow. Kita aktiviti program-program yang kita buat, kita akan update dari semasa ke semasa lah. Ini satu lagi tema besar di peringkat kita yang kita tengah tengok, Asia Renaissance. Penting dalam soal ni. Dalam soal pendidikan ni, saya nak sebutkan juga bila mana kita dapat award pada tahun 2024, akhir 2024. Award yang diberikan oleh Association of Global Islamic School dan pengiktirafan kepada projek pendidikan ABIM. Ini kalau tengok gambar College Darul Hikmah yang kita nampak sekarang di depan, lebih kurang je, tapi image tu hampir sama. Tapi inilah gambar asal college ni. Dulu kita ada silibus tarbiyah keabiman dan usrah pelajar. Saya tak pasti ada lagi ke tak dia punya buku ni. Dan ada banyak rujukan-rujukan. Maksudnya kita ada sekolah-sekolah ABIM di seluruh Malaysia. Banyak kawan-kawan kita semalam ada parents daripada Johor, saya dapat feedback. Dia kata saya ingatkan sekolah ni satu je dekat Johor, punya banyak punya sekolah. Bila kita kumpul ramai-ramai tu baru ada parents yang sedar bahawasanya ada sekolah ni banyak negeri. So macam Sungai Ramal ni dia bagus sebab dia ada sekolah rendah menengah. So kalau macam Al-Huda tu sekian, budak-budak je sekolah rendah je, tak ada sekolah menengah. So dia orang macam tak puas hati lah. Kena ada sekolah menengah baru nampak besar sikit dia punya suara tu. Kekuatan yang ada pada sekolah ni bila ada ramai. So masing-masing ada ni lah. Ni college sekarang, college kita, College Darul Hikmah. Ini antara agenda ABIM dalam soal perniagaan ekonomi Islam, khususnya di bawah Koperasi Belia Islam Malaysia. Setakat sini ada koperasi sendiri sekolah. Sekolah ada koperasi sendiri. Cikgu-cikgu jadi ahli koperasi itulah. Bukan KBI tak. So kita ada Koperasi Belia Islam di peringkat pusat yang mana pada waktu itu membawa naratif untuk ekonomi Islam pada awal 70-an lagi. Sewaktu penubuhan Bank Islam antara menjadi keutamaan oleh kerajaan pada waktu itulah. Dan ini kekuatan kita bila mana kita sebut tentang ABIM itu sendiri, kekuatannya ada pada rakan-rakan kita daripada seluruh dunia. So nanti cikgu-cikgu juga saya rasa macam mana ruang untuk manfaatkan cikgu-cikgu ni supaya dia ada elemen keantarabangsaaan. Selain daripada peranan sekolah sendiri yang buat inisiatif. Saya tengoklah ada kunjungan-kunjungan, kawan-kawan datang daripada sekolah lain datang ke sini. Tapi waktu-waktu contohnya masa cuti sebagai contoh. Ada ruang kalau boleh kita atur cikgu-cikgu ni pergi ke Selatan Tai ke,
Kita pergi ke mana-mana tempat untuk ajar bahasa Melayu ke Kemboja ke, dekat-dekat lah dulu. So ada ruang-ruang sebenarnya yang kita boleh manfaatkan untuk guru-guru kita ni. Dia still dapat menyumbang bersama dengan ABIM itu sendiri. So ini persoalan-persoalan yang selalu kita bincangkan di peringkat ABIM, Islam, demokrasi, masyarakat madani, topik-topik yang agak besar. Kita bincang tentang seminar kenegaraan, kita buat program rakan demokrasi untuk undi 18, kesedaran penglibatan kita sebagai warga negara, program-program yang melibatkan interfaith sebagainya. Baru-baru ini sebelum Trump datang ke Malaysia, kita minta supaya ABIM bagi satu mesej kepada Datuk Seri Anwar untuk pastikan suara dan juga negara dapat dikekalkan dari segi kedaulatannya. Terbaru bila mana Senat US hantar surat oleh kerana kita buat satu keputusan untuk menghalang sebarang kemasukan rakyat Israel ke Malaysia. Itu juga kita hantar satu memorandum kepada Perdana Menteri. Malah kita bawa kita punya pasport. Kan? Pasport kita kan, kalau perasan kan, yang dikata this passport holder can travel to all country except Israel. Benda tu nampak kecil, tapi sebenarnya saya kata ini dah jelas menunjukkan bahawasanya dasar polisi kita cukup jelas. Saya bawa benda ni ke satu conference di Istanbul. Rupanya ramai negara-negara lain berminat dengan apa yang kita ada. So ada datang jumpa kita, ambil gambar. Dia kata we propose this to our parliament. Maksudnya ada benda-benda yang kita buat khususnya di Malaysia tu mendapat rujukan, menjadi perhatian, dan orang di luar sebenarnya sedang memerhatikan apa yang kita laksanakan lah. Isu kepada kalian juga, pada anak-anak kita yang ada di depan, selain kita memahami perbezaan generasi, betul tak? Kita berhadapan dengan anak-anak yang datang daripada generasi Alpha, generasi Beta. Generasi apa atas sikit ni? Generasi, kita ada generasi millennials kan? Ini generasi apa Gen Z. Ya, Gen Z. Saya lah millennials. So korang Gen Z. So Gen Z, Gen apa lagi sebelah Gen Z? Ini lah budak-budak yang kita ajar ni, generasi Alpha. So trend dan track yang sangat berbeza, betul kan? So selain berhadapan dengan perbezaan generasi, aku dan sedia maklum bahawasanya hari ni kita berhadapan dengan kelompok yang mana mereka merasakan mereka ni connected but yet disconnected. Dia terhubung, dia rasa dia paling update. Yang kita selalu dengar istilah FOMO, fear of missing out. Generasi apa kita buat hari ni? Generasi sandwich generation. Pernah dengar istilah strawberry generation? Yang orang kata nampak daripada luar cantik, tapi bila digenggam dan itu habis hancur. So kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang ada pada hari ini. Generasi yang hari ini kita dengar tentang beberapa isu yang berlaku melibatkan sekolah kan. Wallahualam, na'udzubillah lah, tak adalah kita harap berlaku dekat Malaysia kan. So kemarin ada satu kejadian di mana? Di Thailand. Tengok tak? Bagaimana budak datang bawa pistol, ditembak dekat sekolah. So dapat mati dekat 8-9 orang mati kat sekolah tu. So siapa? Budak-budak. So kita berhadapan dengan generasi yang hari ni oleh kerana faktor games. Game apa yang diorang selalu main ni? Bukan Roblox, satu game yang Mobile Legends. Yang mana hari ni kalau kita tengok kejadian di beberapa sekolah kan, tengok macam mana nota-nota yang mereka keluarkan. Nota-nota tu bercakap dengan Tuhan so-called games mereka. Misi nak orang kata membalas dendam kepada kawan-kawan yang membuli dan sebagainya. KB. Tengok macam mana nota-nota yang dibuat tu. So hari ni kita berhadapan dengan kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompok yang sebenarnya terdedah dengan faktor, kita kata tadi, faktor teknologi, menyebabkan hari ni dia dah rasa, kita kata violence dianggap normal. Generasi yang mana hari ni melihat genocide depan mata. Genocide yang ada di Gaza tu kan, kita tengok kan, dia orang scroll je tengok, seolah-olah macam benda tu tak ada apa-apa lagi. So ini generasi tu. Dan kita berhadapan juga dengan satu kelompok yang ada di luar, yang mana saya, Fadilah, kawan-kawan kami di peringkat GPM ni, kita pergi ni kelompok yang kita sebutkan sebagai the lost generation. Lost generation, generasi yang hilang. Contoh,
Kalau kami pergi ke misi kan, kita bagi dia orang ni bantuan, bagi buku, bagi alat tulis, bagi beg, kita serah pada dia orang ni. Kita bagi pada setiap seorang ni. Tapi budak-budak yang terima buku tu, terima beg, terima alat tulis, terima pensel color dan sebagainya, dia tak ada rasa, orang kata apa, rasa macam appreciate. Dia tak rasa benda tu macam penting. Sebab apa? Apa yang dia orang nak? Dia orang nak info, dia orang nak makanan, dia orang nak apa? Ni, kelompok yang disebutkan sebagai lost generation ni. Dia orang nak bebas ke? Dia nak apa lagi rasa? Sebenarnya dia orang nak apa? Ni adik-adik yang kita bagi ni, bila dalam keadaan itu, sebenarnya pada mereka, di tangan mereka, mereka nak senjata. Mereka nak, di tangan mereka itu ada AK-47 ataupun ada rifle. Baru ni saya ke Syria pun banyak lagi saya jumpa dekat orang-orang awam tu, maksudnya pada mereka tu masih ada senjata openly. Saya ambil gambar je lah, nak try kan, tengok macam masih lagi ada. Tapi saya rasa dia orang ada lesen lah, tapi maksudnya masih lagi dikatakan bawa secara open lah kan, terbuka. So ini isu yang kita lalui sekarang. Sebab tu di peringkat ABIM ni kita ada agensi namanya Adab Youth Garage. Dia ada tempat yang mana budak-budak rasa selesa, budak-budak rasa nak lepak, budak-budak nak spend masa dekat situ. So kita juga ada program yang mana kita menyantuni kelompok OKU, disability groups, tahu bahasa-bahasa isyarat. Sebab tu baru ni kita buat masa kita buat takbir raya kan, kita pakai bahasa isyarat. Allahu Akbar, at least kita tahu. Terima kasih. Ada bahasa-bahasa mudah yang kita tahu. So ini yang kita laksanakan. Kita ada program yang saya sebut tadi, Helwa, Rumah Perlindungan untuk Wanita. Ini isu-isu yang kita melibatkan orang yang mempunyai masalah domestik dan sebagainya. Program ABIM juga, antara kekuatan kita adalah interfaith. So ini juga antara yang saya rasa kalian perlu sama-sama libatkan juga. Paling tidak, cikgu-cikgu ada peluang untuk engage dengan sekolah-sekolah yang mungkin berbeza dengan kita, budak-budak yang mungkin non-Muslim. Okey, sikit lagi. Grup-grup non-Muslim kena ada engagement. Dulu kita ada program dengan budak-budak daripada sekolah Chinese school. Saya kena start balik buat aktiviti bersama dan berkala dengan kelompok-kelompok ni. Sebab kita di peringkat ABIM ni kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mana setiap agama tu ada perbincangan, tapi kita turut sama-sama libatkan. Ini program inisiatif yang kita laksanakan dalam program Global Peace Mission itu sendiri untuk program-program kemanusiaan di luar negara. Kita ada Islamic Outreach ABIM, ini salah satu agensi kita, yang mana di masjid-masjid utama, Masjid Jamek, Masjid Putrajaya, Masjid Besi, Masjid Negara, kita ada kumpulan yang akan menerima mereka ini, bawa mereka tour masjid dan ada dialog. Ada penerangan mengenai agama Islam dan juga ada taklimat. So ini program-program yang kita laksanakan di peringkat ABIM. Engagement kita jumpa dengan Dalai Lama di Dharamsala, program kita di Bangladesh sama dengan pimpinan-pimpinan mahasiswa di sana. Zaman dulu diteruskan sehinggalah pada hari ini. Kita ada juga program yang mana pada waktu itu kita terlibat dalam RISEP, adakan pertemuan dengan tokoh-tokoh daripada luar negara untuk perbincangan dan juga pertemuan. Ini dalam soal pendidikan, kita tengah buat satu sekolah untuk wanita di Afghanistan. Kita tahu wanita Afghanistan ni dia tak bagi peluang pendidikan pada wanita. Kita minta dia orang datang Malaysia. Sebab apa? Malaysia ni Menteri Pendidikan ni wanita. So kita minta dia orang datang untuk buat perbincangan, dan kita ada susulan selepas itu untuk pembinaan satu projek di Afghanistan. So ini tokoh-tokoh yang kita temui, yang mana dulunya ABIM zaman Datuk Seri Anwar lagi dah highlight. Dia dapat rawatan di Kuala Lumpur, Hikmatia. Sekarang kita bantu juga beliau dan juga keluarga dan rakan-rakan mereka untuk dapatkan peluang pendidikan.
So saya nak sebutkan di sini, dalam soal pendidikan, kita bukan saja kepada Malaysian, kita juga bantu kelompok yang tertindas dengan harapan mereka ini akhirnya membantu dan membangunkan semula negara mereka once negara mereka bebas. Sebab tu Syria kita bantu, Afghanistan, Bosnia, saya jumpa dengan Mufti Bosnia, mengucapkan terima kasih waktu dia muda dulu, kita bantu dan berikan mereka pendidikan. Sama juga pada projek-projek yang kita laksanakan di luar negara, projek perumahan dan juga sekolah dan pendidikan kepada anak-anak yang ada ini, yang sekarang ni dah bebas negara, kita harap mereka balik dan akhirnya membangunkan semula negara mereka ini. So ini sebahagiannya, baru-baru ni ada ucapan khas daripada Perdana Menteri sendiri menyebutkan tentang apa peranan yang ABIM boleh mainkan, dan saya sebutkan kat sini penting untuk kalian para guru-guru yang ada ni untuk terlibat dan bersama-sama dengan kita. Tadi saya dah pasti Sungai Ramal ni di bawah kategori daerah apa, so pastikan guru-guru Sungai Ramal dia ada daerah sendiri yang mereka dapat, insya-Allah. So ABIM bagi untuk tahun ni dapat juara untuk kategori pertubuhan belia terbaik di negeri Selangor. So baru-baru ni kita buat penilaian untuk anugerah yang mana ABIM bagi menang, kita nak bawa ke peringkat nasional. Sama seperti mana Ustaz Saifuddin dulu menang untuk Perak. So kita harapkan dalam masa terdekat ini insya-Allah ABIM bagi akan dinobatkan sebagai pertubuhan belia terbaik di peringkat kebangsaan. So ini insya-Allah ni Ustaz Saifuddin kalau tak percaya. Ni masa dia terima anugerah pertubuhan Johan untuk kategori pertubuhan belia pada waktu itulah. So ini saya ingat sumbangan kita buat ni bukan sekadar syok sendiri, tapi dia jadi model. Dia jadi satu keadaan yang mana kita nak libatkan sama bahawasanya projek pendidikan ABIM ni sebahagian daripada legasi perjuangan kalian. Kalau saya pergi ke luar negara, saya pergi buat ceramah dan sebagainya, saya tak akan lupa untuk menyebutkan bahawasanya ABIM adalah merupakan agensi kependidikan. Yang terlibat adalah kalian yang ada di sini. Yang terlibat adalah guru-guru bersama dengan anak-anak murid yang ada di sini. So ini sebahagian daripada apa yang kita laksanakan. Kita akan wujudkan pekerja belia profesional. Maksudnya kalian yang ada ni mungkin ada taklifan certification secara rasmi sebagai guru, tapi sebagai pekerja belia juga boleh kita wujudkan platform yang ada dalam konteks ini. So ini sikit sebanyaklah saya sebutkan, saya ceritakan dan saya berikan kepada kalian bahawasanya kalian dah selangkah dua langkah bersama dengan kita. Kita teruskan walaupun ia betul ada rutin, ada kekangan, ada kerja dan juga ada tugasan, tapi pada masa yang sama, kalau saya sebutkan tadi, kebanyakan daripada aktivis dan penggerak ABIM itu datangnya daripada guru, maka kalianlah ada sebahagian yang kita harapkan dan kita nak supaya ada keterlibatan secara aktif selepas ni bersama dengan kita, dan kita boleh link up nanti untuk guru-guru Sungai Ramal ni, ada engagement kita dengan agensi-agensi yang lain. So ada program-program yang kita boleh sama-sama laksanakan. Jadi saya ingat itu saja. Terima kasih atas peluang untuk saya pada petang ni datang bertemu dengan guru-guru dalam sesi induksi ini. Semoga dalam sesi ini nanti dengan pengisian-pengisian yang lain, insya-Allah kalian akan terus teguh tetap dan rasa seronok sebenarnya datang untuk bekerja, berkhidmat dan menyumbang bakti kepada agensi pendidikan ABIM. Bismillah, saya ucap terima kasih. Salam perkenalan kepada semua yang baru jumpa hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kalau jumpa di waktu lain, tegur-tegurlah kita. Kalau ada ruang keterlibatan waktu-waktu yang lain untuk bersama dengan kita, InsyaAllah kita cari ruang bagaimana anda boleh menyumbang dan terlibat bersama-sama dengan kami lah. Wallahualam, saya serahkan balik kepada pengurusi syairah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.